Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad 1 Mac 2026 Masihi. Mari 28 dah. Ini 1 Mac. 4 tahun sekali lah, 29 Februari tu 4 tahun sekali lah. Masuk ke tu dia punya ke apa? Tahun lompat lagi tak. Okey, ni mana hari ni 1 Mac 2026 Masihi bersama dengan 11 Ramadan 1447 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 6.38 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Lepas pada buat video daily report kemarin, mari pun tak pergi bazar. Hari ni pun tak pergi kat hari ni. Tak sempat nak pergi kat. Banyak sangat sibuk kerja kan. Tidur pun main apa ni. Pagi tak nak buat tak nak buat kerja-kerja saya duk buat ni. Edit video dan juga upload video-video dari channel-channel saya tu. Saya banyak channel dan ada 10 channel lebih kurang. Lepas tu channel tak aktif tak nak buka tu banyak juga. Boleh buka dari 10 kita. Buka ada 10 sebelah kita channel. Lepas tu alah duk kerja itu lah. Saya boleh bosan tak ada kerja apa kan. Lepas tu apa? Lepas pada buat video daily report tu pertama hari tu saya tak pergi mana-mana. Saya lepas makan lepas berbuka dari pukul 8 lebih tu pergi ke masjid untuk semaya maghrib. Untuk semaya isyak dan juga semaya sunat tarawih. Alhamdulillah. Malam ke-11, tarawih ke-11. Maknanya tak tinggal satu kali pun tak pernah tinggal lagi. Malam ni insya-Allah malam ke-12, malam ni insya-Allah lah. Saya pergi pula lah. Saya kena buka tu ni kena jamuan berbuka puasa, majlis buka puasa di surau ke apa pada buah madrasah pada buah tu. Hari ni ada majlis buka puasa. Insya-Allah nak pergi dah ni. Buat review apa dulu. Buat video dalam lepas tu. Tak ingat. Malam tadi lepas pada malam tadi biasa minum malam seperti biasa. Lepas tu balik pada dalam pukul 12.46 gitu lebih kurang. 12.46 pagi. Lepas tu semalam tadi tak tidur juga. Tak nak tidur kat malam tadi. Lepas tu makan sahur dalam pukul 5.20 makan sahur. Lepas tu subuh 13. Mai subuh 9.30. Mai subuh lepas tu download video. Lepas tu dah pukul 7.30 tu dah. Pukul 8. Pukul 7.40 tidur. Bangun pada pukul 2.50 petang. 5.20 petang. Bangun mandi-mandi semaya Zuhur. Pada pukul berapa dah? Terus mandi semaya Zuhur. Dah pukul 3 lebih kita mandi Zuhur. Lepas tu semaya Asar dalam pukul 6 tadi. Semaya Asar. Mandi semaya Asar pukul 6 tadi. Lepas tu pukul 6.38 sekejap tadi. Terus buat video ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.